ni pun daripada follow up. Dia nak ambil import saja, tidak tak sampai 900 divisi pun. Lepas tu try saya kata nak tambah 18 sikit di 2 lah, 2 choice dia 20,000 kali 50,000. So dia tengok tambah 20,000 ni tak tambah banyak sangat, so dia sedia nak ambil tambah lagi 20,000. So alhamdulillah close, tak ada rejection apa. Sebenarnya ada lagi satu tapi dia dah ada sakit. Try submit juga, tapi kan ada requirement lah. Sudah submit dah, cuma dia tak buat payment, full payment lagi, dia buat payment RM1 saja. So turning point dia, kita kena pelbagai kan kita punya usaha lah, macam mana kita nak cari sen, kita tak boleh kita buat benda yang sama, tetaplah kita kena buat benda yang sama, kita stay rumah, tapi kita kena tambah juga benda lain. Sebab kita tak tahu rezeki kita nak main mana-mana kan. Kita kena usaha lah, tapi kalau nak buat ads tu kena ada modal. Kalau tak ada modal, kita kena buat cara yang tak ada modal. Macam aku dulu pun, aku tak ada modal nak appointment orang, aku pergi KFC lah. Pergi KFC, semua dia order minum, dia pun kena bayar. Dia kena bayar tu, dia kena bayar kemudian. Kita kata, saya dah pergi rumah tadi. Kalau tak ada duit, kita buat cakap tak ada duit. Kalau ada modal sikit, kita try buat cakap ada modal. Tapi ni kita tak balik lagi lah. Nanti kita nak try buat ITS. So ada apa-apa soalan nak tanya? Iki bukan? Iki? Macam Copok tau. Dia rasa perempuan ada pakai bini dia ni. Dia suri rumah. Dia dah ada tau. Dia dah ada dah. Dia dah ada dah hibah daripada Zulish kot. Hibah daripada Zulish. Bukan. Zulish. Tu dia cover 30 tahun. Lepas tu dia ada CI 100,000, hibah 100,000. Itu 113 kot. Lepas tu dia minta quotation untuk dia juga. Minta quotation untuk dia. Sebab dia ambil tu dah lama dah. Jadi mahal lah kan. Lepas tu cover 20 tahun je. So dia kata dia nak tak apa, dia sekihat lah. Dia punya dia setia lama. Bini dia buat 20 tahun. Dia kata 30 tahun tak ada lah. Tak ada 30 tahun buat sampai umur 70 boleh, tapi jadi mahal sangat. So tak mahu lah. So aku counter lah. Counter kata 20 tahun ni waktu kritikal, tapi nanti kan pasal nak extend, dia extend lagi. Cuma tak extend. Contohnya dia dah ada sakit lah. Macam untuk anugerah ni dia boleh auto extend lah. Walaupun kita dah ada sakit kritikal ke apa, kita terus auto extend ikut umur semasa lah. Tapi hak warisan tu dulu sebenarnya pernah tanya juga dekat customer service. Dia kata kalau ada sakit kena lalu ada retain. So warisan ni rasanya tapi dia tak auto lah. Dia boleh extend tapi dia macam anugerah dia pakai hantar email kan. Anugerah kita dia akan bagi harga tu dia extend. Tapi warisan rasanya macam tak boleh. Tapi tuan mungkin kena kau balik esok. Alhamdulillah customer service kan. Maksudnya dia tengok ni lah. Kalau masa tu sakit mungkin tak boleh tak boleh. Kalau ada sakit mungkin sakit yang sedia ada tu kita kena declare lain. Lepas tu tengok pula lepas ke tak. Tapi kalau macam orang muda, selalunya kita cakap tak ada masalah. Kalau umur kau nak ambil umur 20 lebih, lepas tu nanti umur 40 lebih mungkin tak ada apa sikit bawah ni kan cakap itu lah. Dia bantu lah. Okay. Macam mana kita bagi idea macam mana orang tempuh 20 tahun tu lah. Dia sebenarnya macam saya kan, saya selalu bagi. Okay, jadi live ni kan. Cash tu lah. Okay, lagi bajet anda. Tapi nak pembahasan tinggi. Kan? Bajet anda pembahasan tinggi. So kita bagi tahu kita dah buat RM1. Cover RM500,000 20 tahun. Tahun ni mungkin dia umur dia 20 plus. Lepas tu dia ada kenaikan gaji lagi tau.
Bila dia ada kenaikan gaji, buat lagi satu polisi. Satu polisi, ini untuk waktu kritikal, cover waktu kritikal. Waktu kritikal ni kita lah anak dia berumur 5 tahun. Dan sampai 20 tahun, umur 25 ni mungkin anak dia dah boleh berikan rira tu ni. Tapi kalau jadi something musibah waktu ni, waktu baru anak umur 11 tahun. Akan jadi apa jadi? Kalau kita sebagai breadwinner yang duk bagi nafkah anak-anak pun, isteri seluruh rumah, tiba-tiba kita tak tahu. Dan kita nak buat balik 5,000 sebulan tu tak tahu. So mana anak-anak nak teruskan hidup? So kalau kita ada 500 tu, kita ganti kita beli 5,000 ni. So banyak membantu lah, tapi mungkin dia tak boleh ganti tugas sebagai seorang ayah tu. Tapi dia boleh kurangkan permanen lah. Ni dah lah kita meninggal, dah jatuh lah. Kita jatuh di tipa tangga pula, kita duit pun tak ada. Tu 500 tu CI ke hibah? Hibah. Oh, satu? RM100 bulan. Okay. So katalah dia dah ada 10 tahun. Gaji pun umur dah 30. Dia lah umur 30 plus. Gaji pun dah okey dah sikit. Tambah lagi satu RM 180. Ni kita buat RM350. Ni dia cover sampai umur 70 tahun. So hak ni dia akan jadi warisan pada anak-anak ataupun terjadi aset lah. So dia akan jadi aset terus ni. Ni mungkin dia buat cover waktu kritikal sebab kita perlukan 4% yang tinggi. Ni dia jadi aset. Macam orang dulu tinggalkan tanah. Lepas tu bagilah balik beda daripada ni. Tapi kena faraid lah. Banyaklah proses dia kan. Tapi dapatlah tanah tu. Walaupun lambat. Macam ni kita nak jumpa orang yang ada tanah payah. Yang ada tanah tu palingannya orang tua-tua. Lepas tu kalau dapat kat bila nak beda nanti habis bahagi kecil-kecil. Lepas tu asal jual tanah tu, kita dapat duit. Habis lah tanah. Dapat pun mungkin seorang RM20,000, RM50,000. Tak banyak tak. So tapi bila kita ada RM350,000 ni, dia akan jadi hadiah lah. Warisan. Konsep yang sama juga. Bila orang tinggal tanah, kita tinggal duit. Dia akan jadi warisan lah. Sampai waktu dia. So kita bagi idea dia. Mula-mula buat dulu. Tak berapa, RM100 cover RM500,000. Boleh, jangan tambah CI RM100 lah. Ataupun tengok 3 tahun lagi 3 ke 5 tahun lagi kita nak ganti RM3,000 kali 12 berapa? 36 kali 5 36 kali 5 150,000 kan. So boleh je tambah CI RM200,000 lah. So taklah tinggi sangat. Tak bahasa yang tinggi. Lepas tu kalau kita kena sedikit kritikal pun mesti dapat duit. So kita bagi idea macam ni ya. Lepas tu lagi ada duit lebih sikit, kita ada update untuk warisan. Warisan ataupun aset anak-anak. Ini untuk survival hutang pun masih tengah banyak ni. Ini mungkin hutang tengah sikit lah. So dia boleh cover dah dengan benda ni. Dah berapa soalan nak tengok tak? Tapi kalau bajet dah rendah lagi, bagi lah. Di bawah RM100,000 CI RM50,000 bawah. Tapi kalau dia merokok, CI ni akan jadi mahal lah. Mungkin kita boleh di bawah dah RM100,000. Bagi ada dulu. Kadang-kadang banyakkan dulu aku jadi ejen, klien-klienku semua macam biasa-biasa, tapi dia semakin lama semakin dia ikut tambah polisi.
kerja review tambah polisi. Walaupun dia dengan berbulan dengan RM50 pun kita boleh resell boleh. Itu yang boleh. Kita upgrade dah. Tapi kita selalu jumpa lah. Kalau jumpa tanya apa, bisnes okey ke tak. So kita tahu lah bisnes dia okey ke tak. Bisnes okey, kita pun boleh tambah lagi ya. Okay. Orang clap dulu man. Oh yes.